Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dari mana? Daripada masjid. Alhamdulillah. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah. Dengar khabar ni sibuk duk ngurus komplek pendidikan Ahli Hikmah. Ustaz cerita sikit. Oh, komplek pendidikan hikmah ni. Komplek ni besar lah. Maksudnya kita ada sekolah rendah, kita ada sekolah menengah, kita ada masjid. Lepas tu dalam komplek ni kita ada lebih 1000 pelajar. Sekolah rendah, sekolah menengah. Kita ada staf, cikgu, staf sokongan lebih 100 orang. Dalam komplek ni juga kita merancang program-program dakwah, program masyarakat. Besar lah. Yang kata komplek pendidikan hikmah tu besar lah. Sakan. Tu macam mana Ustaz cabaran terbesar dalam menguruskan komplek ni? Paling cabar sekali kewangan jugalah. Bila kita ada cita-cita besar, kewangan pun kena besar juga. Jadi bila nak besar ni, yalah, dari sudut kebajikan, dari sudut nak jaga dan nak memastikan bangunan kita semua dalam keadaan selesa, maintenance semua. Kita pun ada cita-cita besar lagi, ke nak penambah tambah ni. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkanlah urusan. Amin. Kalau Ustaz nak saya bantu apa-apa ke? Sumbangan ke apa ke? Hak tu yang kita nak dengar lah. Ya. Kita ada ni bangunan asrama kita ni masih lagi ada tunggakan. Ya. Bangunan dah siap, budak pun dah guna, dah duduk. Kita ada pejabat, sekretariat, kita ada dewan, kita ada asrama. Dah manfaat semua dah jalan lah ni. Cuma bayar hutang tak selesai lagi bangunan ni. Jadi kita perlukan lebih kurang 470,000 lagi lah. Anggap remeh lah. Kena buat sungguh-sungguh lah. Pasal infak ni, wakaf ni, maksudnya kita bagi wakaf, pahala jalan tak weh. Setengah-setengah wakaf tu tunggu buat dulu kan. Mungkin setahun lagi baru nak jalan pahala. Mungkin 2 tahun lagi baru nak jalan pahala. Ni benda dah ada manfaat, dah guna. Jadi insya-Allah moga-moga orang yang wakaf dengan kita melalui kempen ni, pahala tu masuk dalam akaun, berpanjanganlah hendaknya insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan.